Betul ada orang belakang. Memang mantap. Ui, nampak mata je tu. Betul lah, abang kena duduk situ bang. Bahaya bang. Okay, jumpa. Bye. Highest point dalam tada. Selamat pagi. Sekarang pukul 12.50. Lagi 10 minit kita akan fly off. Fly off pukul 1 pagi hari ni. Hari ni aku akan bawa korang ikut aku journey the whole 50 km, maksimum 14 jam. So aku akan tunjuk dekat korang apa yang aku makan, strategi aku. Tapi istimewa kali ni kita akan berjalan saja. Kita tengok boleh habis ke tak. No berlari-lari Memang all the best. All the best. Sekejap, macam tak berapa ramai lah. Kepada semua runners yang sanggup datang dari jauh bulan-bulan untuk pertarungan hari ini. I cannot pay attention. Cantik berada Oi, di tengah-tengah mana? anda. Alah, semangat. Rin, semangatnya. Semangatnya. Memang kena duduk dekat sini lah. Okay, ni semua pesertanya. This first one. Alright. 50 Cak, kenapa? Bye. Kenapa semua orang laju-laju ni? Kita santai-santai je, bos. Event ni 50 km je. Cut off time 14 jam. Aku target habis dalam 12 jam. So start 1 pagi, habis 1 petang esok. Sekejap je, santai-santai je. Memperkenalkan ni partner aku untuk kali ni. Kita akan bersama sampai ke apa? COT lah. Sampai ke puncak kejayaan So ni nama dia Sid okay, kita ada kawan. Kita last sekali Memang mantap. Abang sweeper bang Memang mantap. Oh, tak ada masalah apa kan? Masalah mengantuk lah. Mengantuk. Okay. Tak, masa aku injek ke apa tak ada lah. Injek ke apa tak ada lah. Okay. Santai. Aku tidur sejam tadi. Awak dah bagi alasan. Betul. Okay, 1.37 km baru. Dalam 3 km macam tu road. Lepas tu baru masuk trail. Okay. Kita masih lagi belakang sekali. Ni sweeper lah. Betul ada orang belakang. Dah mula rasa kesunyian tu. Antara salah satu cabaran utama dia adalah kau kena tahan mengantuk, kena lawan mengantuk. Benda memang wajib sebab untuk race yang 14 jam ataupun 30 jam memang akan langgar waktu malam. So benda tu dia ada banyak strategi lah, banyak cara. Sama ada kau tak nak tidur ataupun tidur sekejap ataupun tidur lama lepas tu lari. Dia macam-macam lah. Aku yang tak berapa laju ni memang aku tak tidur. Kena tahan lah. So benda tahan tidur sambil lari atau berjalan ni, sambil jogging, benda memang kena training. So satu botol ni ada dalam 60 gram carbs. So ni carbs drink lah. So sejam pertama aku kena habiskan separuh. Pertama kali aku akan try untuk fuel dengan gel lah. Okay, so kita tengok jadi ke tak. Sejam 1 gel. Sejam 1 gel. So dekat aku dah tak bawa onigiri macam sebelum ni. Ada biskut je lah. Dan aku akan makan makanan berat kalau ada dekat checkpoint. Itu sahaja. Dia punya map dia.
Kita memang dah siap download, siap-siap dekat dalam jam. Let's go. First time masuk opsi. Dah masuk pukul 1.30 dah tu. Baru 6 km. Ada lagi 44 km. Ada masuk trail yang warna biru pekat tu. Depan tu je. Okey, dah sejam. So aku makan ni Applied Nutrition punya gel ni pergi sekolah dalam 23 gram karbohidrat. Kalau korang berminat nak beli, korang boleh tekan dekat link dekat bawah aku ada bagi. Rasa dia memang sedap, dia tak pekat sangat. Sedap. So ni checkpoint yang pertama. Ada. Ada yang couple tadi kan, lelaki perempuan ni. Kurma. Dia 100 plus. Air kosong. Okay, kita baru masuk trail. Lepas 7 km. Bagus. So, ini jangan masuk. Sini. Ada banyak marker. Dan kena refer dekat jam juga. Let's go. Okay, KM 8. So far aku tak ada lah masalah sangat sekarang. Cuma mungkin mengantuk sikit lah. Sekarang pukul 2.30 macam tu. Seat kat belakang. Ni macam kebun durian. Anak lagi. Dalam kebun durian. Kebun durian. Kita ikut je penanda ni dan tengok kepada jam juga. Okay. So jam ni memang aku dah download dia punya map. So, kita follow je map tu, insyaAllah kita akan jumpa lah jalan dia. Ni lah dia punya tanda dia. Tu seat kat belakang. Mungkin dalam kamera tak nampak tapi aku nampak ada blinking kat sana. So tu ada jalan dia. Nampak So di semuanya lalu kat dusun ni, nampak tu? Situ, tu ke sana. Dalam kamera tak nampak tapi kalau aku depan mata ni aku nampak lah. Dia punya lampu runner yang dekat depan tu. Dan 10 km yang pertama dalam masa sejam 45 minit. Paruh yang pertama, maksudnya 25 km yang pertama, aku bajet 2 jam untuk setiap 10 km. So maksudnya kalau 25 km tu adalah 2 jam campur 2 jam campur sejam. So 5 jam aku tambah buffer sejam. So aku assume 6 jam. So aku assume 25 km tu dalam 6 ataupun 7 jam. Macam tu lah. So dapat 6 jam lagi bagus. Santai saja. Sebab cabaran utama event Mualim 50 km ni, lepas 25 km tu ada 2 climb yang besar, yang tinggi dan pacak. Dia punya jarak dia dalam 3 km macam tu, menaik dan pacak. So tu dia punya cabaran utama. So kita try buffer banyak sikit masa untuk second half of 50 km tu. Let's go. Anjing tu lepas ke? Lepas, nanti lagi ramai depan-depan. Serius ah? Aduh. Kenapa? Anjing lemah sikit Depan tu lagi ramai, geng-geng. Tapi dia bunyi je. Oh ya? Yeah? Kebun Cina ni Ini kebun durian. Oh tu. Ui, nampak mata je tu. Tapi anjing-anjing ni memang tak suka orang suluh-suluh dia kan? Tu aku selampu dari pekan. Tadi aku nampak ada orang depan kita, tak jauh. Kita try kejar dia. Tu nampak. Tu seorang. Tu lah kot depan kita. Okay, kita baru lepas toilet. Lupa tutup. Thank you bang. Ya saya. Abang masuk dalam vlog ni.
Baik. Okey tak? Okey. Ngantuk? Aku boleh tengok kat situ 13.35 km. Tu kampung sikit. Tu seat masih ada dekat belakang. Okey. KM14. Ini adalah checkpoint kedua. Asal ada bau durian. Gila makan durian waktu-waktu macam ni Buat hal. Ni apa? Roti pisang. Tu kopi? Air panas. Oh, kopi tak ada? Kopi tak ada. Ni cola. Ni air kosong. 3 orang je yang makan durian. Yang tadi dia mula-mula tak nak malu-malu kan. Ni banyak barang tak buang lagi ni sebenarnya. Nanti kalau makan durian tu, Kang nak cari jamban malas tau. Jamban tepi ni je bang. Elok dia. Makan sekarang okey lagi. Jap-jap lagi ni. Time tak ada tu Kang. Biasa time tak ada tu lah dia nak keluar. Dia tanya maling bang, mana nak cari? Tanya maling je ada. Kerala sikit. Glukosa, fruktosa dengan maltodextrin. Sebab bila endurance lama-lama ni kita pakai karbohidrat untuk tenaga lah. Baik, terima kasih. Jumpa lagi. Salam. Tak lapar sangat tapi biasanya kalau lari ultra memang kena makan sebelum rasa lapar. Biskut Julie's cheese ni memang sedap. Dia ada rasa masing-masing cheese. Dia satu flavor lagi, peanut butter. Yang tu sedap. Tapi kadang dia rasa muak sikit. Tapi yang cheese ni sedap. Tiba-tiba ada sungai. Kita try panjat dekat batu sahaja. Sebab aku malas nak basahkan kasut. Macam okey je. Okay, sini mencabar sikit. Sini ke depan tu. Bismillah. Alhamdulillah. Bahaya sikit sebenarnya. Sebenarnya lagi selamat kalau lalu je air tu. Okay, let's go. Okay, ada sungai. Macam biasa. Aku belum nak basahkan kasut lagi. Memang mantap. Memang basah juga akhirnya. Okay. Basah. Let's go. Jaga licin Batu pun loose tu. Dia tak betul-betul ni sangat tu. Jaga. Ha. Basah. Okay bang. Basah ceritanya. Sebelah basah. Berada depan dua orang ni. Dia punya pace dia macam sama dengan aku je. Maksudnya boleh tag along. Tak adalah bosan. Okay. Tapi dia orang ni macam lari pula. Kita nak jalan ni tak nak lari. Kita try kejar dengan fast walk. Okay. Memang basah. Phone aku basah. Hui, laju Hui, laju Betul lah abang kena duduk situ bang, bahaya bang. Laju siu air dia. Thank you. Sini ada toilet
Tak ni okey. Haa. So KM 20 kita dah sampai CP3. CP Simpang Bernam. So Lama kau tak mandi sungai kan? oi, sejuknya. Apa ada sini kak? Menu simple je. Menu simple So, ui ada sardin. Ui sardin. Ni apa? Kedai Azek tak bawa ni. Oh ni sandwich Pantau kaya ni telur masin. Boleh masak. Ini telur masin. Nugget. Apa dia? Sandwich telur masin. Telur masin. Kau buat mak faham ni. Bismillah. Pergi bang eh. Rempeng. Lempang pisang. Ni apa ni? Garam. Garam Nugget. Garam abang kena makan. Ui, panas lagi. Nugget garam. Komikai. Kombinasi terbaik. Pisang. Pisang kena sedap. Segodok. Kopi. Function. Mantap Terima kasih Terima kasih kak. Boleh goreng Uish. Pukul 5 20 km. So kita makan gel yang kedua untuk KM 20. Yang ni preserve fruit burst. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Merah tu kan. So aku dekat bawah tu, kita akan naik atas. Aku rasa 7 km juga Tanya dekat checkpoint tadi, dia kata 7 km. Mak naik lah. Dan yang agak pacak lah kiranya. Okay. Kita dah sampai puncak bukit yang pertama. Dia ada 3 bukit semua sekali. Ni yang pertama yang paling rendah. Nampak tak? Okay lah bro. Okey. Alright. Ini barang dulu. Rest. Slow. Take care. Kita dah descend. So turun lah. Semua kita tengok dekat jam je. Sekarang 22.5 km. 5.45 pagi. Sini memang dah tak boleh elak. Sebab jalan ni memang lalu sungai. Memang terbaik. Memang kembang kaki aku nanti. Okay, kita dah sampai. Aku tak tahu CP berapa. Sekarang dah KM 24. 24.5. So, Simpang Perangin. Isaac Osman TV. Siapa dari ni? Sebab dia orang cakap nanti dekat bawah tak ada makanan berat. So maybe lagi 10 kilo. So ni kira sarapan lah. Sekarang pukul 7. So kita baru lepas subuh tadi. Okay, kita nak sampai dekat start line dah. Tu finishing line kat sana. Tapi kita tak habis lagi. Next water session mana? 3 km. Pukul apa saya ketemu kat start line? Pukul apa saya ketemu kat start line? Session pukul 1 kot. 1 Okey, jumpa. Bye. 3 km. Cerah. Bukan nampak kan bila borak kan. By the way, sana tadi finishing line. Tapi kita pusing belah ni. Lepas tu kita sambung belah lagi satu. Aku rasa somewhere dekat sana. Kita akan naik bukit dia. Tolong tuai air kosong. Air kosong? Sampai sini je. Tak dalam bang, ada ice cream. Apa dia keluar ni? Sekejap aku. Go. Dah balik kau apa ni? Lepas habis banyak kompat macam tu. ORS ke? Kan. Cup drinks.
habis minta maaf lah. Banyak lagi ni lah. Ambil buat balik poli lah. 100 plus. Bye. Bye. Politeknik. Alright. Thank you. Thank you. Bye bye. So kita dah mula naik. Rasanya dalam 7 km kot. Okay, 7 km kita akan naik Diamond Creek. Yang ni adalah climb yang paling tinggi, climb yang paling pacak dan climb yang paling panjang. Okay, so 7 km ni kemudian baki 13 km sudah habis ke finishing line. Let's go boys. All in. Pukul 8 pagi 30 km. Okay, so kita ambil gel yang 3 ke 4 aku tak ingat. Yang ni Perisa Blackcurrant Isotonic dengan Breathe Easy. Breathe Easy tu tahu apa? Dia rasa min kat tekak. Macam kau makan ubat batuk. Min Easy. Checkpoint rumah kongsi. Ada apa? Ada Maggi. Kita ada Maggi, kita ada tu jajan tu. Sirap. Uish. Ada jajan. Ni apa? Aiskrim? Aiskrim. Bang, lama tak nampak bang. Ya. Mok. Ada kuih. Sandwich. Goreng-goreng, popia. 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 Saya turun diamond tadi. Dia naik macam Esti cola. lari. Nak gerak dah. Sandwich tu. Okay, daripada trail kita dah keluar dekat macam jalan lah. Okay. Sampai sekarang aku still tak tahu. Macam kita pernah nampak bukit-bukit dekat sini. Tapi tak tahu mana satu. Diamond Creek tu. I don't know which one guys. Maybe that one. Or maybe that one. I don't think that one. It could be between these three peak lah. 32 km. Pukul 8.30 pagi. So far so good. Kita dapat maintain kita punya rentak. Kecuali halfway tu kita banyak lepak. Bukan banyak lepak lah sebab nak kena makan. Sebab untuk race ni aku dah cakap yang aku takkan bawa makanan berat sendiri. So aku dah tak bawa onigiri. Kalau tak dulu 2 3 onigiri aku bawa untuk makan. So this time aku nak try full gel dan full cup drinks. So by right, kalau ikut calculation aku, more than enough untuk aku survive 50 km ni. Maksudnya boleh finish dan tak barai sangat. Takut tu, aku tak lekuk tu. Tu depan tu ada lagi yang bawa. Dia memang pasal ni je. Sorry. Dia acah-acah je macam tu. Sorry ya boy. Kitanya penakut. Aduh, aku sikit-sikit nak suruh Bangla tu hantar aku ke tahu tak? Hantar depan ni ke tahu tak? Baik kau lalu tu. Baik tu kau. Nasib baik ada kru kat sini. Kru ni, boy ni memang aku tak. Ni kan jap lagi ada lagi ni lah. Aku ni tak adalah takut gila babi sangat anjing ni. Tapi sebab memikirkan keadaan aku sekarang ni, dah 30 km berjalan, jogging, dah tak larat nak fikir. Kau faham tak? Jadi malah nak berlari lah, malah nak ambil batu balik lah. Penat weh, aku nak habiskan je. Okay, kita naik situ. Atas lagi. Badi kalau tengok dekat jam ni 2 km sahaja. Tapi dari 80 meter ke 380 meter. So maksudnya 2 km dia naik 2 km 300 elevation. So dia macam lebih kurang bukit dinding. So bukit dinding tak silap aku 2.5 km naik
Elevation naik 250. Sudah lebih sikit lah. Hoi, kita berjumpa kembali. Mana kawan kau? Ada depan. Okey. Okey. Kau okey? Dia muda ni. Maknanya kalau ada aku boleh kecil dia. 2 km je. Sikit bro, serius ni. Itu Aku ni dah tagging Isaac tu. Aku yang terpilih. Yang penting pun nak makan nasi ayam kan? Aku siap follow kau jual sambal kat PTBI. Oh, ni atas lagi lawa ni. Mananya? Banjaran. Highest point dalam race kali ni lah. Mualim cross country. Tu kalau kau perasan tu, dia punya banjaran Titi Bangsa tu lah. Duduk. Tapi kita tak masuk hutan lah. Kita tak masuk hutan. Kita tak masuk hutan kan? Ni bukan hutan kan? Bukan. Okey. Tu hutan kan? Diamond Creek. 360 meter. Kalau nak Pisang je dia, Jad. Tak apa, okey je. Nah? kalau nak 400 tu. Apa dah? Habis dah? Semua dah habis dah? Dah habis lah. Siapa suruh kau Ya, lambat yelah, sangat? ya. Aku tahu kau nak cakap aku lambat kan? Lambat sampai okey lah. Haji Bidin kalau fly Ya. kan? Itu yang dia kena. Mana golongan kau yang berjuta tu Oh. Tak, masalahnya tapi dia tak pakai baju-baju pelik. Dia sekarang ni dia dressing runner. Okay, tu CP Diamond Creek tu. So, kita orang lalu sini. Turun pula. Sebenarnya kita orang lari ni semua area kebun dah. Dia belum area hutan sangat. Dia pinggir hutan. So kalau hutan yang sebetulnya itu nampak? Tu. Itu hutan yang kita lari ni, dia tak masuk hutan sangat sebenarnya. Sikit. So sekarang 37.7 km pukul 9.50. Tak tahulah pukul berapa boleh habis Okey, kita santai-santai je. Nampak ni. Ni semua banjaran lah hutan. Banjaran Titi Bangsa. Boleh nampak tu. Itu Tanjung Malim. Ni hutan. Sampai puncak lagi satu. Now, turun 2.3 km. So kalau 2.3 km, kita dapat 40 km lah nanti. So update 39 km pukul 10 suku. Overall aku okey, kaki lutut ada sakit, sore biasalah. Cuma aku perasan kalau untuk uphill aku okey, kaki aku sedap. Okey. Cuma bila nak downhill tu aku punya belakang lutut tu apa nama? Area tu dia dah rasa stinging. Tahu tak? Rasa stinging tu macam mana? Rasa macam tanya tajam cucuk-cucuk. Dan ibu jari dan aku punya jari kelingking dah melecet lah. Jadi sebab tu bila aku turun tu kasut aku break, jadi dia tu terasa sakit. Itu memang tak boleh buat apa lah. Kena layan je lah. Aku sejam kelima. Okay, dan maybe this is the last gel. Sekarang dah KM 40. So ada baki 10 km lagi. Lepas ni tak ada nak cakap senang. Dia masih ada bukit. Satu lagi last bukit tinggi. Tapi rasanya boleh kot. Kita jimat gel. Ada satu lagi baki gel. Ni tak akhir. Panasnya. Nampak bayang-bayang. Ni pergi mana? Allah. Dia buat laluan berhalang pula. Apa? Tak adalah sakit. Soreness kan. Sebab kita aktiviti ekstrim kan. Dia kena rehat sikit. So itulah. Okay. We're done.
Longkang. Tanah Merah. And then kilometer 41. So ada baki 9 kilometer. 3 kilometer naik, 3 kilometer turun, 3 kilometer landai turun. Sekarang pukul 10.50. At this rate aku dah tak larat dah sebenarnya. Bukan tak larat barai ke apa. Penat sebab kau tak tidur. Sebenarnya bila kau tak tidur sepanjang hari kan, maksudnya malam tu sepatutnya kau tidur tapi kau tak tidur, kau berlari macam aku, dia memang akan mengganggu badan kau. Dah lah tak dapat rest. Kau pergi jogging 50 km. Memang itulah dia, penat dia tu. Oh, air terjun. Oh, sikit lagi guys. Kita dah sampai. Tapi ni bukan peak. Ada lagi tinggi. Aku sudah dalam 1 km lebih. Ni dia punya menara. Cuaca Alhamdulillah macam nak hujan. So tak ada rasa bahang sangat. Tadi bahang gila. Tapi ni baru je ni. Nampak? Awan dah gelap. Kilometer 45.5. Kita dah sampai. I think this is the last climb. Let's hope this is the last climb. Because I'm sleepy. I'm tired. And I'm cranky. By the way, ni yang dekat bawah tadi. So, kalau kat atas ni kita boleh nampak jalan kita naik dekat bawah. Okay, kita naik atas dulu. Okay, kita dah sampai. Ini checkpoint tadi yang kita sembahyang subuh. So dia pusing, dia keluar kat sini balik. So maksudnya baki lagi 3 km lah. Yes, 3 km. Santai. Hujan pula, Alhamdulillah. Rahmat Tuhan. Teh ais, Milo ais. Milo ais. Thank you. Thank you. Supporter baik ni. Kita jumpa di balik ah, jumpa di balik. Alamak. Sudah 50 km. Sekarang pukul 1.05. Akhirnya. Baik, setakat ni semua macam okey. Kecuali kaki aku blister beberapa jari. Aku rasalah. And then macam ada melecet sikit. Dekat lipat-lipat. Apa lagi? Oh, dan kepala aku pening. Aku rasa ni sebab tak cukup tidur. Shoo, shoo, shoo. Nak 0.5 satu? Right. Thank you. Thank you. Terima kasih banyak-banyak. All the best. Ada apa lagi depan ni? Ha? Apa sangat? Tu lah. Kau target pukul 3 kan? Aku dah lepak. Banyak lepak tadi. Banyak lepak. Sampai awal pula. Lihat pun satu kan? Unboxing shoes number 1. Tada! I came prepared. Tak seteruk 100 km. Kaki kebas, bro. Can you see it?
I think okay. Let's use aduh sakit. Tada. Oh, that's blisters. Ni sebab tak sempat ni. So, it is what it is. Yeah, depan di blisters. Oh, the big one. That is your kaki after brisk walk for 50 km. Tak tunjuk betul-betul lagi. Ni dia punya medal. Mualim cantik. Mualim cross country 50 km. Berat. Dia punya ni pun lawa. Kalau finisher akan dapat finisher T juga. I don't know. This is the finisher T. Baju tidur saya. Baju tidur Kak T. Baju biasa je lah. Dia panggil apa ni? Jersey. Jersey yang printing tu lah. Biasa je lah. Dia dapat ni juga. I don't know dapat ni. Bila sampai checkpoint tu dia bagilah. So menandakan kita dah sampai situ. So ni checkpoint yang satu tu. Tak ingatlah checkpoint mana. So ni gelang ni untuk penanda yang kita ni runner 50 km. Tentang kasut ni, overall dia memang best. The reason aku suka kasut ni, sebelum ni pun aku memang dah beli kasut ni, tapi aku kena beli baru sebab kasut tu dah keras. Sebab dah lama dah, ada 3 tahun. So aku beli baru pun aku beli model yang sama, cuma warna je lain. Cuma kasut ni baru, dia tak break in lagi. So first time aku terus pakai 50 km dengan masuk sungai 5 kali. So that's why kaki aku blister. Tapi overall memang sedap. Aku suka sebab dia punya toe box ni besar, wide. So sebab kaki aku wide, aku tak boleh pakai kasut yang narrow. Macam apa lah kasut narrow, semualah. Dapat lunch and then I don't know, kopok. Aku rasa itu saja untuk video kali ni. Kita orang kena check out camping kemah dekat sini. And then lepas ni kita orang akan tukar campsite. Aku akan camping dekat campsite lain. So stay tuned for that. That one is another video. That one is the next video. Terima kasih kepada semua yang support. Macam biasa kalau korang ada cadangan ataupun pendapat anything, just tulis je dekat ruangan di bawah. Aku akan baca nanti. Kalau bagus, kita boleh try. Okay, terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.